Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Selamat datang ke podcast kami di Two Bros Talk bersama saya Hans Hamid dan Fadli Abdullah. Dan episod kali ini ditaja khas oleh Hantu Melaya. kalau ada sesiapa yang berminat nak tahu tentang trading dan sebagainya, senang saja boleh scan QR code di sini di mana anda akan belajar bermacam-macam benda. Side income. Side income bro. Side income bro. Oh. Yes, for those yang interested nak buat side income, diorang nak kena scan QR code Hantu Melaya ni sebab Hantu Melaya ni is a trading community where diorang akan share dan mengajar analysis, give signals and also education on the market. Trade at your own risk. Kau seorang macam newscaster bro. Bro, aku bukan nak newscaster, tapi aku ada jugalah dapat job-job macam VO macam tak bro, aku baru buat bukan barulah, early last year aku baru buat untuk orang nak menunaikan haji bro. Tapi suara macam ustaz lah. Tak biasa lah, macam orang nak pergi penerbangan punya. Ni apa, advertisement TV ke apa? Bukan, untuk a company yang akan bawa a big company, well known company, aku tak nak cakap lah. Okay. Ya, yang akan buat video-video yang untuk diorang ambil vaksin pergi umrah atau diorang nak kena pergi belajar apa. Aku ada tahu kat sini. Kau try baca sikit. Ada aku nak tengok lah ni. Aku nak tengok kejap. Kau bawa benda lain, jadi penonton kita pendengar kita tak boring. Tak apa, kau ada boleh je gini. Diorang okey. Aku ada kasih ni. diorang feel in the moment yang nak menunggu kau ni sebagai seorang diva nak keluarkan kau punya script. Sebab kau tak hafal kau punya script. Aku boleh kasih dengar sikit boleh okay. ni kan. Dengar tak payah nak dengar sekarang tak live. boleh, aku lupa. Kini Slide 1 vaksin. view Tak kasih diorang dengar macam kita record actually. Pastikan anda sudah mendapatkan semua suntikan vaksin yang diperlukan. Itu suara kau. Suaraku bro. Okay, kau try sekarang. Pastikan anda mendapatkan vaksin untuk pergi menunaikan haji. Macam gitu Suara bro. kau dah macam someone lah. Siapa? Bukan. Suhaimi. Bukanlah. Apa Suhaimi Yusof? Bukan. Habis Abang Arzak. Taklah. Macam aku suka bro. Aku main dulu sebelum aku nak masuk TV bro. Aku suka bila aku tengok news berita tu, aku suka mute. Habis aku suka baca bawah dia tu. Bro. Itu aku punya macam, aku dulu macam aku suka lah benda tu. Dulu wife aku ada satu video ni, aku pegang botol susu anak aku semasa aku belum lagi industri. Aku pakai songkok. Aku cakap apa yang berita tu cakap kat bawah. Apa kau nak umumkan besok hari raya ke tak apa? Bukan, just random lah bro. Asal pakai songkok? Dah berita harian macam aku main sosial macam Melayu pakai songkok lah. Repeat. Dah aku macam fikir macam Melayu kena pakai songkok lah. Habis kau ada post lah? Aku Erna post. Aku punya dream bro, jadi VO artist bro. Then why kau pursue acting pula? Aku tak pursue acting bro. Kau jangan salah silap aku seorang pelakon dengan seorang pengacara Yelah. So kau actually wanted to be a host more lah. Aku want to be a host lah. Terus aku suka host bro. Yeah, it's a dream lah bro. It's a dream to do a VO. Alhamdulillah aku ada job VO bro sekarang. Aku happy sekarang. Masih ada. For TV? Kau pernah buat VO macam kau tu macam Crime Watch. Habis kau nak kena translate. Pernah. Kau? Asal kau macam polis nak tangkap orang jahat je? Pernah bro. What you doing? Kau? Selling peptides ah. Itu bro. Itu sekarang kat luar dah jadi macam, aku tak tahu sangat lah pasal peptide ni. Aku tak pakai. Aku ada kawan lah. Aku tak pakai, kau tak pakai. Macam kita tak tahu. Macam time tu kau ada kawan yang trading. Aku ada kawan yang menggunakan peptide ni. Bagus bro. Tak tahu nak tanya dia sendiri. Kita panggil dia kat sini. Aku dengar dia pakai peptide sampai rambut dia semua hilang bro. Bro, tu macam aku je. Bukan aku lah. Tak semestinya rambut hilang bro. Berapa spesies kepala botak kat Singapura bro. Ya. Tapi cakap pasal VO, aku memang suka bro VO bro. I like it bro. Tak, kau pernah buat yang macam Crime Watch mereka orang translate? Pernah bro, kau? Aku pernah. Tapi susah tau. Easy money. Senang buat duit. Ada suara je. Alhamdulillah. Itu pay on the spot tau. Jangan main. Tak, maksud aku macam yang dia macam kau nak kena berlakon tau. Kau nak kena berlakon berbual as the besar. Yelah. Dia English nak kena sub tu Malay kan. Ya. Pernah lah. Sekarang dah weird tau bro. Pasal kau tengok orang tu berlakon, habis kau tengok macam habis kau kena macam jangan lari. Kelakar. Benda aku weird gila lah. Tapi that what aku punya VO. I mean kau tak ada pernah ada VO job
Aku baru cakap aku buat remote macam tu. Itu bukan VO. Itu VO siapa ke? VO lah, itu apa? Advert VO. Oh, advert VO tak pernah. Aku suka bro. Aku pernah buat advert VO. Dia lah yang itu. Tapi tu kau cakap tak keluar TV. Ya, itu kira macam Dapatkan suntikan vaksin anda. dapatkan suntikan vaksin anda sekarang juga. Apa sebab boleh kita berbual macam tiba-tiba macam Articulation bro. Dapatkan suntikan vaksin anda. Nak kurus cepat, nak kurus dengan mudah, gunakan peptide. Kau lain macam je kau tadi peptide. Tak ada. Aku cakap pasal aku baru tahu tentang peptide ni bro. Okay, kita share sikit lah tentang peptide ni lah bro. Peptide ni sekarang ni dah in the market, dah kat pasaran, dah macam goreng pisang panas. Sebab bila aku buka social media, aku nampak orang-orang yang jual peptide. Macam dia macam, aku tak tahu whether this is illegal or legal or not. Aku tak tahu. Pasal aku tak tahulah. Aku tak read into it bro. Hello police. Tak lah, I mean, masing-masing lah. Tapi aku rasa macam this thing is actually apa cakap macam dia macam aku nampak orang punya perubahan bro. Daripada orang badan besar jadi kurus bro. Macam biar betul saya. Macam gini lah. This is one of the effects lah. Tapi aku cakap dengan kau, tapi aku dah nampak macam, aku rasa this is something that maybe one day in the future mungkin kalau ada kat doktor dan medical grade betul-betul aku will use it bro. Right now is under some clinical punya phase yang dorang tengah nak pass the thing lah. Like to legalize the thing lah. Aku pun macam gini tau. Walaupun benda tu macam sekarang aku nampak apa-apalah, macam aku nampak macam ni works ya. Tapi selagi aku tak boleh jumpa kat macam klinik, kat kedai-kedai macam dia macam ada was-was sikit aku macam 50-50. Tapi kalau macam aku dah nampak dia macam ada kedai ni, kedai runcit ni, kedai mamak ni jual peptide saya. Aku beli. Wild bro. Man, how much man? Mama ni reta berapa? Reta apa je? Kereta. Aku tanya kereta mainan. Mama ni kereta Hot Wheels berapa? Kau jangan salah dengar. Betul. Harap ada peptide untuk pendengaran kau. Ya, tapi apa pun sesiapa yang menggunakan kan, boleh kalau nak share tentang peptide ni, DM kita. Cakap korang boleh share. Kita nak tahu lebih lanjut kita apa sebenarnya kau tu macam-macam soalan tentang peptide ya, ni. kita nak tahu Jadi kita boleh besarkan otot-otot ke, boleh buat kita, kau lagi pandai. Kau tu macam ada yang blue red pill tu. Bro, kalau ada kau ambil. Kau imagine. Aku ambil. Kau ambil blue ke atau red? Tengoklah apa lah. Blue apa? Okay, blue apa? Okay, blue kau jadi pandai gila punya. Okay. Merah engkau kaya, tapi kau tak ada that's knowledge lah. Kau kaya je duit kau. Merah. Confirm. Kau tak ada higi-higi. Mampus lah. Peduli apa aku, orang nak cakap aku bodoh ke apa, aku ada duit apa. Aku selama ni aku pandai, duit pun tak banyak. Tapi bro, tapi kalau aku ambil yang biru bro. Asal bro? Pasal bila aku dah tahu all the knowledge, aku akan buka macam business, aku akan buka macam all apa-apa yang aku boleh dengan aku punya mindset ni untuk menjadi kaya. Okay. This is where you are wrong bro. Why bro? Aku pun suka. Aku pilih apa? Tak. Aku nak cakap, aku punya opinion kau salah. Kenapa? Kau tengok, end goal kau apa? End goal aku? To be a successful human being. Tak, tadi tu. Atau apa cakap ni? End goal kau untuk jadi kaya kan? Untuk jadi kaya lah. Sekarang kau ada satu pill ni untuk terus jadi kaya. Itu end goal kau tau. Kenapa kau tak ambil terus pill yang terus akan membuat kau capai kau punya end goal? Pak ni kau silap. Aku silap. Sebab bila kalau cuba kau terangkan. Kalau aku ambil yang merah yang boleh jadi kaya, aku kaya duit je. Okay. Aku pakai tak tahu apa, kau tak ada knowledge. Harga kereta ni berapa? 30,000. Bayar. Habis duit. Tapi dengan ada knowledge ni, tak, ini red pill ni setahu aku duit habis bro. Bro, itu dah tak boleh. Tak boleh. Mana kau tak specify berapa apa? Okay lah, tapi aku masih pilih biru. Pasal apa? Pasal kira aku ada that mindset going macam sekarang bisnes aku fail, aku boleh buat lagi. Aku boleh kerja untuk orang. Aku boleh jadi business owner. Aku boleh jadi boss company. Aku boleh kerjakan untuk dia. Jadi aku punya income kat mana-mana bro. Not only one, not only macam tapi income kau ke mana-mana untuk lead to that one thing is to be rich. Sekarang kalau aku ambil ni pil merah, aku dah terus rich. Buat apa aku nak go through all this nonsense? Tu pak kau silap. Kenapa? Sebab aku main kocik ada pil merah, aku boleh makan.
Aku gitu bro. Aku kalau buy one at the price of $50, buy two at 75, aku beli dua lah. That's why kau pandai. Tu pasal aku makan biru dulu. Betul. Terus aku ada duit, aku beli sekali yang merah. Tak apa, aku ambil merah. Gasak kau lah kalau aku bodoh. Tak apalah bro, tak apa. Yeah. Tadi sebelum ni kau ada kongsikan pasal engkau nak tanya kau something kan pasal ni. Dia macam gini bro. Apa yang aku nak tanya kan is, bila kita makan nasi, kita taruh kuah, kan? Kita taruh kuah, is gravy. Kuah tu sikit tau, kan? Dia macam basah-basah sikit lah. Tapi bila kuah tu dah jadi banyak, dia bukan kuah lagi bro. It's no longer a gravy. Dia soup. Betul tak? Tak bro. Apa yang tak? Sup kosong. Apa sup kosong? Kau bila order sup kambing, ada sup tu datang dengan nasi tak mamak tu letak dalam? I'm talking about the liquid bro. The liquid. Oh. The liquid. Dia jadi soup. Tak bro, aku panggil nasi tu nasi banjir. Banjir with what? Dengan kuah. Kau salah. It's to soup. Ya yeah. Betul. Katakan fishball. Soup fishball. Soup fishball, bila kau taruh ni taruh sikit tempat nasi, taruh jadi kuah. Tapi kalau kau makan banyak-banyak itu liquid tu, dia soup. Soup, betul soup. Jadi sekarang yang aku nak tanya ni, kalau kau makan Coco Crunch, kau taruh susu banyak, itu cereal ke atau itu soup? Soup real. Kira betul apa? Sup dengan cereal, sup real apa? Itu yang orang kat luar silap. Diorang ingat diorang makan cereal. Oh. Tapi diorang sebenarnya makan sup real. Soup real. Soup real Okay, lagi apa lagi? Kalau makanan lagi yang kau combine lagi? Macam hotdog. Hotdog. Okay, hotdog roti hotdog. Okay, we're talking about sandwich. Hotdog dengan roti tu, is it hotdog bun atau is it a sandwich? Hotdog bun lah. Then what is a sandwich? Sandwich bila roti, sayur, ham. So sekarang kalau itu hotdog tu, aku tahu roti, sayur dengan hotdog. Dah ada sayur dah. Is it still a hotdog bun atau is it a hotdog sandwich? What? Wah, tricky bro. What is it that actually specify a sandwich? Wah, bro. Kau boleh Google. Okay, kau berbual dengan pendengar kita. Ya. Mungkin diorang pun ada fikiran juga. What define a sandwich? Okay, kau diam. Jap. Asal aku diam? Kau suka berbual tadi. What define a sandwich? Masih kau nak VO. Tak ada. Aku nak kena cakap articulation. Okay, what defines a sandwich is basically defined as food where something filling is placed between bread. Usually 2 slices of bread with fillings like meat, eggs, veggies, and etc. Can also be 1 slice folded like a taco style sandwich. Bread can be anything white, wholemeal, baguette, bun. Okay. Baguette. It's a burger sandwich? Most say yes. It's a hot dog a sandwich? Big debate. Why? It's a wrap sandwich? Depends who asks. So, okay, aku tanya is a hot dog bun a sandwich? Kita tengok. Okay. Short answer is depends. It depends who asked. Why some people say yes, it's a sandwich. It fits the basic idea, bread plus filling sausage. But why others say no, because the bun is one continuous piece. Ni baru kau betul. Mana kau salah? Sandwich makna 2 roti gabungan 1. Nampak? Hot dog bun ni, roti panjang dah 1 ni, dah tak boleh, dah tak ada bau. Kenapa kau cakap aku salah? Aku tanya kau. Sejak bila aku salah? Yeah. Aku tanya kau hot dog bun tu dia sandwich ke tak? Apa yang aku jadi salah pula? Sekarang ni dah jadi debate. Engkau suka salahkan orang. Bila kau debate, kau tak boleh salahkan orang. Engkau hanya menegakkan kebenaran dengan fahaman kau. Kau silap. Kenapa aku gini sekarang? Kenapa? Tadi aku makan pila kelapa.
Pendengar pun tahu aku makan pil color apa. Pil color biru tu pasal minda aku sekarang tengah macam kau tahu macam fireworks bro. Padahal kau pergi is a hot dog bun and sandwich. Lepas tu kau nak acah-acah kau pandai pakai pil biru. Tu pasal kau makan pil merah kau fikir duit, kau tak fikir benda-benda ni semua. Kerja kau ada duit kau nak makan sandwich je. Okay, healthy apa? Ya betul. Betul tak? Betul Betul juga Aku tengah fikir juga So sandwich tu dia bila dua roti tu dia dah terpisah. Jadi sandwich dua roti berpisah. Hot dog bun satu roti yang dah jadi panjang, dah siap tu. Dia pasal dia terbuka je pak atas. Bawah dia masih intact lagi. Yes, pandai pun. Ini pil biru dia. Jangan makan. Jangan. Dah terlalu pandai ya. Jangan terlalu pandai. Susah nanti bro. Ya. Timun. Timun apa timun? Timun tu buah ke sayur? Ni. Ini tengok macam mana kau. Okay. Mana kau harvest ni benda? Betul apa? Betul. Apa gini? Timun ni ada orang cakap buah. Okay. Ada orang cakap sayur. Okay. So it depends where you plant and raise this timun bro. Why does that even matters? Okay, aku kasih kau example. Kalau timun ni dia di-grow dengan macam the field of strawberry field, kau panggil tu buah pasal dia dah keluarga buah. Kalau timun ni engkau grow dengan cabbage, dah jadi sayur. Sekarang aku tanya kau soalan Okay. Kalau engkau dibesarkan dengan keluarga bangsa Cina, engkau apa? Kau adopted tu. Kau kira apa? Orang apa? Aku racist. Apa? Engkau kira bangsa keluarga Cina lah. Orang tak cakap engkau dari keluarga Melayu bukan? No what? Bro. It depends on who I am what bro. Kalau aku, walaupun aku orang Melayu, Yes. aku dibesarkan dalam keluarga Cina. Aku hanya dibesarkan dalam keluarga Cina, tapi Yes. aku tetap orang Melayu. Dia umpamanya kalau timun tu buah, dia dibesarkan di ladang sayur. Dia hanya dibesarkan di ladang sayur, tapi dia punya identity dia tu, timun tu is still a buah. Seperti mana aku ni tetap orang Melayu. Okay. Sekarang ni aku tanya. Aku bilang kau answer dia is Okay, buah kejap. bro. It's a fruit. Kau tengoklah aku terpicit salah. Kejap. Cik apa? Apa ni? ChatGPT ni. Engkau punya pil biru dah macam peptide. Dia ada half life. Dah hilang. Dah habis. Itu aku dengar kalau macam Half-Life lah tu, peptide tu murah bro. Murah. Tak bagus. Kejap. Habis yang bagus di mana? Bagus mahal punya. Kira kita selit tau. Kejap aku nak try ni. Apa salah? Apa kau ni? Is timun kata orang putih apa? Cucumber lah. Ini macam kau cakap kau pakai pil biru. Aku Cucumber pun kau tak tahu. Tadi kau beli 2 pil tu $75. Murah punya Murah bhai. punya. Murah Is punya. cucumber a fruit? Okay, Dia sekarang kalau kita market tengok rate around 200, 300 bro. Yes, cucumber is technically a fruit. Kan? Kau cakap apa tadi? Aku cakap fruit lah. Bila masuk kau cakap fruit, kau cakap sayur. Aku cakap fruit. Kau cakap sayur tadi. Ya Allah dia cakap apa? budak ni. Aku cakap fruit. Dia cakap sayur Kau cakap sayur tadi? Aku cakap fruit. Oh, okay. Aku explain kat kau Okay, kenapa. sabar. Kau tak payah ni. No. This is the real blue pill bro over here. Sabar, okay, kasih aku Diam. Okay. Diam. Okay, okay. Buah ni, bila kau makan buah ada biji bro. Okay. Biji. Okay. Biji. Biji. So sounds wrong but okay, Yeah. buah ada biji, right? So any buah ada biji. Example, apple. Okay. Ada biji? Ada. Example, orange. Okay. Ada biji? Yeah. Ada biji. Seedless grape. Dia seedless. By right dia ada seed. Okay. Tapi it was being bioengineered Into to a- be seedless. Okay, kau dengar ni. Cucumber is a fruit, but when comes to culinary cooking, it turns into a vegetable. What do you have to say? Betul apa? Ni western. Apa kau? Kita tengok ke western. Pineapple is fruit. No, it's a vegetable. Asal. Okay. Aku bilang kau, vegetable dia ada leaves. Atas daun. tu pineapple tu apa?
Atas pineapple tu apa? Atas. Apa tu? Leaf kan? Itu bukan leaf bro. Is pineapple. Tak ada. Sekarang episod ni semua pasal ChatGPT, pasal debate. It's okay. Korang pendengar kat luar sana tengah dengar ni, korang fikir apa benda yang korang boleh macam rasa macam, is this a fruit, is this not a fruit, is this a vegetable? Korang DM kita, kita pun nak tahulah apa kan. Pineapple Pineapple is a fruit, bro. A vegetable? Pineapple is not a vegetable. The fruit. It's multiple fruits, yeah. Small flower that fuse into one big fruit. So no debate here. Pineapple equal 100% fruit. Yes. Kau tanya aku lagi lah. Aku blue pill bro. Kau tanya apa-apa je. Okay. Apa soalan okay, ni? cakap pasal anggur Tadi aku nak share dengan kau. Engkau pernah rasa grape? Dulu aku beli kat Cold Storage kat Kyoho grape. Bukan. Kyoho grape bukan. Cotton candy grape. Bro, bila aku rasa cotton candy grape ni, dia rasa cotton candy yang kau tahu yang macam cotton candy tu. Aku rasa dia boleh dapat kat mana tau? Kat Cold Storage yang along to Holland tu satu tu. Jalan apa namanya? Jalan Jelita. Ni tempat mahal-mahal punya baik dia pergi. Biasalah. Orang have. Bukan. Pil merah aku dah bedal kan. Aku ada Saturday bila macam anak-anak aku nak something expensive, aku have to swallow that pil merah bro. Alright. Ya, kau pernah makan tak? Ni Tak pernah. Cotton candy grape. Tak pernah. Sedap bro. Dia macam mana? Dia kalau hijau yang besar. Bukan. Tak, dia purple biasa. Cuma dia letak kat bag tu cotton candy grape. Sedap bro. But is it safe? Kalau safe lah, dia jual kat supermarket apa. Pasal benda by right grape not supposed to taste like cotton candy mah. Yalah. Kan? Macam Queselo. Queselo. Queselo yang tengah viral dulu tu kat bazar dulu, Queselo yang gitu. Oh. Aku tak minat benda gitu. Kau pernah rasa Queselo? Pernah? Tak pernah. Tak pernah. Aku pernah. Aku tak minat benda tu. Sedap. Okay, aku jujur, aku cakap kita sebagai seorang influencer, kita harus jaga kata-kata kita. Jangan kita kerana kata-kata kita menutup periuk nasi orang. Aku tak. Tak boleh Aku selalu suka hati kita. Aku tak cakap apa. Aku tak erti makan tu benda tu. Pasal bagi aku macam pahit-pahit, manis-manis gitu. Okay, no, sekarang dah termasuk tu benda kan. Based on that, what is kau punya opinion on that? On which one bro? Yang bila yang macam time tu kan ada viral yang macam orang cakap, oh engkau kalau kau influencer ke apa benda ke, jangan post negative things, you know, like not negative things, tapi kalau benda tu is not a good review, don't post. Okay, bagi aku what is kau punya opinion? Okay, bagi aku first thing first being influencer ni is not an easy job lah. Kalau kau panggil diri kau as a influencer, you have to know, bagi aku you have to really know all the things that macam apa kau nak review. Bukan macam hari ni aku rasa macam okay, hari ni aku nak review nasi lemak, let's go. No, tak boleh bro. Kau nak kena study tu benda, kau nak kena tahu apa benda tu, because you are influencing others on trying that thing. Kau faham tak maksud aku? Okay, tapi tu dia punya account dia punya page suka hati dia nak buat apa. Pasal kau nak jauhkan daripada orang-orang yang akan maki caci kau macam benda-benda. Tapi kalau dia accept, kau nak maki aku maki lah. Rasa aku just telling apa aku punya opinion. Yeah, but at the end of the day macam aku sharing in sense that if you want to be a good influencer bro, I mean you have to know your shit bro. Tapi itu daripada perspektif kau, daripada andaian kau is to be a good influencer you have to be like this. Tapi mungkin untuk kepala otak dorang, to be a good influencer is to speak my mind. What I'm giving is real, raw. Lain masing-masing lain bro. Untuk kau. Okay, kalau kau, what you look at a good influencer bro? Pada aku kan, this thing shouldn't even be a debate. Macam it shouldn't be like a thing to be talking about, atau to be macam like taruh apa tu, nak taruh signboard, oh kalau apa tu kau influencer, kalau tak ada any good review jangan cakap ni semua. Pada aku terpulang pada aku in the first place this thing all shouldn't happen. Because pada aku people are just taking things everything negative. Correct. Kalau influencer tu cakap satu benda yang tak baik tentang engkau punya produk, right, tentang kau punya produk, then kau as the business owner ke apa ke, take that opportunity to really improve. Kau faham tak? Kalau kau cakap macam, oh pasal kau lah, pasal influencer ni lah dia tutup periuk nasi aku, that mean kau dah silap. Sebab rezeki tu datang daripada Allah.
Lain macam. Aku dah lain macam. Tapi sekarang influencer ni, is it a fruit or a vegetable? Kalau kau boleh macam kasih dia macam a fruit or vegetable kau kasih dia kat mana influencer? Fruit or vegetable? Susah pun nak fikir. Kau ada ramai kawan influencer ke? Tak ada. Pasal kau kasih aku satu soalan yang mungkin tak ada jawapan yang munasabah. Kalau aku influencer ni, dia between bro. In between apa? Kadang-kadang fruit table. Kadang-kadang dia macam fruit, dia manis, kata-kata dia manis. Tapi kadang-kadang dia macam vegetable, dia macam pahit bukan pahit, dia macam kau nak kena gaul-gaul dia, acah-acah dia betul-betul kan, baru dia jadi bagus gitu-gitu. Kita okay, are we considered influencer? We are. We influence people to listen to our podcast. No bro. Kita psycho dorang. We don't influence. Terpaksa dorang Kita psycho. Yeah. Dengar apa? Dengar apa macam, bro? aku dengar tu stop macam baik. Please guys, dengar kita punya Tak, podcast itu bukan psycho, tu beggar. Lain. Ya. Tapi bagi aku macam is an artist and influencer. Macam kalau kau pelakon, kau host. Kau nak cakap pasal artis. Aku rasa nak kena next episode ni. Kita panggil, apa kata next episode ni kita panggil seorang artis dan juga influencer. No, let's Kita combine diorang, jadikan dia orang sandwich bukan bun. Kita suruh diorang debate whether is how they call themselves as an influencer macam gitu. Kau nak cakap pasal debate, aku pernah tengok satu video ni di DMA Islam. Bro, kau sekarang ni banyak ni. No, DMA Islam yang the influencer tu. He was talking about artis. Pasal kau cakap pasal artis semua kan. Share sikit. Mana boleh sekarang. Asal? Episod ini ditaja khas oleh Hunter Melaya. Hunter Melaya tu satu trading community. Correct. Di mana mereka akan share analysis, dan mereka share signals and also provide education untuk korang yang ingin belajar trading and also know more about the market, right? Yeah. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh scan QR yang tertera di screen anda ini. Trade at your own risk. Okay guys, kepada anda semua yang mendengar kita, jangan lupa untuk share, like, komen. Dan macam kita cakap, kita nak invite korang into our circle. Jadi kita nak lebih kenali anda, dan anda boleh kenali kita lebih rapat. Senang je, DM kita, share kita apa-apa story, apa-apa. Join kita punya tribe. Untuk kita tahu macam share. Kita nak lepak dengan korang pun satu hari, mana tahu satu hari doakan kita. Kalau betul-betul kita dah ada space kat sini, kita dah besar, kita nak invite korang duduk lepak dengan kita. Seorang satu mic. Kalau boleh Kallang Stadium kita mau buat National Day, kita nak perform. Macam mana kau tahu aku dah book? Dia macam kasih lead in sikit. Okay, apa pun guys, jumpa lagi di lain episod hanya di Two Bros Talk.